Salah ke nak kaya ni? Tak salah tuan-puan. Bahkan kita kena ingat tuan-puan, kenapa kita kena kaya daripada sekarang? Sebab akan sampai satu ketika nanti kita tak akan ada pendapatan. Betul tak? Siapa yang bekerja hari ni yang dia ada gaji tetap bulan-bulan? Saya tak ada gaji. Saya tak ada gaji, saya buat pencen. Tuan-puan, jaminan bagi seorang pekerja dia hanya ada dua je. Bagi seorang pekerja, dia akan berakhir dengan dua keadaan je. Sama ada dia berhenti ataupun dia diberhentikan. Betul tak? Sampai satu ketika nanti tuan-puan sama ada tuan-puan berhenti kerja atau tuan-puan diberhentikan kerja. Jadi kita dah bersedia belum untuk menghadapi saat tersebut? Okey. Kita cakap hari ini seminar kita seminar kaya dengan emas. Tuan-puan, sebelum kita nak tahu macam mana nak kaya dengan emas, kita kena tahu dulu apa maksud kekayaan. Kaya tu apa maksud dia? Kaya macam mana? Apa contoh tuan-puan rasa orang kaya ni macam mana? Banyak duit. Lagi? Rumah besar. Kereta besar. Isteri ya? Isteri besar. Astagfirullahaladzim. Selalu kita akan nampak orang kaya ni, kita rasa dia kereta besar, rumah besar, duit banyak, gaji, pendapatan dia besar, gaji dia besar. Kita rasa macam tu, betul tak? Saya pun dulu rasa macam tu juga tuan-puan. Sebelum saya kenal Tuan Zulkifli Syafiee. Tapi bila saya kenal Tuan Zulkifli Syafiee, saya baca buku beliau, saya baca website beliau, saya jumpa rupa-rupanya kaya bukan macam tu. Saya tersilap selama ni. Kata Tuan Zulkifli Syafiee, kaya bukan soal berapa besar gaji kita. Bukan soal berapa besar pendapatan kita. Kaya ialah tentang soal berapa lama kita mampu bertahan kalau kita tak ada pendapatan. Hari ni tuan-puan pernah fikir tak? Berapa lama boleh hidup kalau tiba-tiba esok tak ada gaji? Kalau tiba-tiba tak ada pendapatan? Kalau tiba-tiba kena buang kerja? Kalau tiba-tiba tak boleh pergi kerja? Ya, ada tak waktu kita tiba-tiba tak boleh pergi kerja? Contohnya macam mana? Sakit. Bersalin. Kalau tak sakit pun ada tak tiba-tiba tak boleh pergi kerja? Ingat tak dulu kita COVID? Semua orang tak boleh pergi kerja. Tak sakit pun tak boleh pergi kerja. Betul tak? Jadi berapa lama kita boleh bertahan kalau tiba-tiba kita tak boleh pergi bekerja? Jadi tuan-puan, itu sebenarnya maksud kekayaan. Kalau yang kita nampak rumah besar, kereta besar, belanja dia banyak, itu belum tentu lagi kaya tuan-puan. Itu kemewahan. Kata Tuan Zul, kaya lain, mewah lain. Kaya ialah apa yang kita simpan. Tapi mewah ialah apa yang kita belanjakan. Jadi yang tuan-puan nampak, kereta besar, rumah besar, pergi bercuti sana, bercuti sini, tuan-puan, jangan tertipu. Boleh jadi kemewahan yang ditunjukkan tu sebenarnya adalah hutang. Hari ni ramai orang mewah sebab hutang tuan-puan. Saya boleh cakap macam ni sebab apa? Sebab itulah circle saya. Kawan-kawan saya doktor tuan-puan, gaji besar tapi hutang pun besar. Betul. Orang gaji besar, tuan-puan jangan ingat orang gaji besar tak ada masalah kewangan tau. Jangan ingat orang gaji, dia ada masalah kewangan sebab gaji dia kecil. Tak, bukan. Orang gaji kecil ni biasanya hutang kecil. Orang gaji besar, hutang dia tuan-puan besar. Semalam saya dekat Seremban. Tuan-puan, kita semalam ada lebih 20 seminar berlangsung seluruh Malaysia. Salah satunya dekat Seremban. Saya dekat Seremban. Salah seorang speaker semalam, kawan saya, dia cerita sebelum dia kenal emas, dia ni seorang kapten kapal tuan-puan. Kapten kapal, gaji puluhan ribu sebulan. Sebelum dia kenal emas, dia kenal public gold, dia ada hutang lebih 100 ribu. Kad kredit saja 40 ribu. Jadi gaji besar, hutang pun besar. Okey, jadi tuan-puan, kaya lain, mewah lain. Alright.